Program Pintar Kreatif Peringkat Labuan 2025 berjaya menggalakkan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. Setiap aktivitinya bukan sahaja memberi fokus kepada aspek pendidikan awal, malah pembangunan sahsiah, kreativiti dan perpaduan. Program disertai kanak-kanak dari 25 tabika perpaduan itu bertemakan drama musikal. Mereka terlibat menjayakan persembahan yang dapat menyemai semangat kerjasama selain mencungkil bakat seni dan kemahiran insaniah terutama komunikasi. Kita nampak melalui pelaksanaan Pintar Kreatif ini, mungkin yang seawal tahun tu mereka malu dan kita tak tahu pun potensi dan bakat mereka. Tapi selepas kita cungkil, kita tahu kanak-kanak ni lebih cenderung ke arah mana lakonan dan juga mungkin dia mempunyai bakat yang fluent dalam bahasa Inggeris. Jadi sebab itulah Pintar Kreatif yang kita rebrand memberikan manfaat kepada kanak-kanak yang berada di tabika perpaduan.